Guys, hari ni customer minta datang ke Ampang untuk cuci kereta Mercedes dia. Kereta ni dia nak bersihkan untuk bagi hadiah kepada isteri tercinta. Dan dia cakap saya tak pernah buat detailing lagi sejak beli dulu. Anak-anak kerap makan, buat sepah dalam kereta. So saya fikir dah sampai masa untuk buat detailing. Inilah jasa dan pengorbanan seorang suami atau ayah kepada keluarga dia. So dalam package ni dah termasuk sekali dengan cuci seat jenis leather atau fabric cushion, cuci kapet, headliner bumbung, dashboard, boot belakang. Untuk full detailing ni kita akan buat sekali dengan premium car wash, cuci rim dan tayar, cuci kereta, lepas tu reblack, hitamkan semula plastik-plastik rim yang dah pudar, dan last sekali kita akan apply waxing untuk kilatkan kereta. So kalau korang ada masalah kereta kotor dan berminat nak buat servis cucian macam ni, boleh klik link dekat bio profile atau WhatsApp je nombor dekat caption tu. Nanti aku share package dengan kalender. So nanti just pilih tarikh dan masa yang korang free je. Untuk booking kita ambil deposit sebanyak RM50 sahaja. Kalau rumah jenis apartmen atau kondo, korang boleh pilih untuk hantar ke kedai. Kita ada sediakan tempat dekat Setiawangsa. So boleh hantar pagi, petang macam tu kereta dah siap, korang boleh datang untuk collect kereta. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Okay guys, lepas tengok video ni, korang rasa cucian ni dapat berapa bintang? Dari level 1 sampai 100, korang nak rate berapa? Drop sekali dengan emoji bintang dekat comment section bawah. So jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.